Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 11, part nombor 11. Untuk korang yang boleh tengok part 1 sampai part 10, part nombor 10 tu, macam biasalah ada punya link tu semua kat description. Aku ada buat dia punya playlist tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Jolteon. So ni packaging dia, dah ada nama dia, Jolteon berat dia. Lepas tu macam ni ada brand dia, brand Takara Tomy. Yang ni aku beli online juga, Shopee. And dia dah ada macam ni. Maybe dia nak koyakkan dia punya price tag tu, tahu aku koyak ke apa benda, tapi tak apalah. Tapi dia tak adalah seteruk macam yang aku unboxing Froakie dan juga Clever macam tu lah. Yang daripada seller tu confirm aku tak akan beli lagi. So ni Pokemon Jolteon tu, packaging dia kira okey lagi lah. And belakang dia tak ada apa sangat, just tulisan English ni, apa benda made in China. Sorry kalau ada bising-bising orang sebelah tengah marah-marah anak dia. So tak nak kena dengar juga. So ni Pokemon Jolteon tu dia agak ringan walaupun detail dia ada. Dia ni nampak macam berat tapi itulah, dia memang agak ringan. Lepas tu Jolteon ni nama English dia, nama Japanese dia Sakat Thunders. Dia macam agak pelik je tu. Bukan pelik, dia macam agak sedih nama dia, Sakat Thunders je. Pokemon ni nama dia ada yang aku prefer English, ada yang aku prefer Japanese. Dia ikut Pokemon lah. Macam yang bodoh, macam yang Jolteon ni aku lebih prefer nama dia Jolteon daripada yang Thunders kan. Macam pelik lah, macam kesian. Nama dia apa, Thunders. Lepas tu kategori Jolteon ni adalah Lightning Pokemon. Dia Pokemon ni lah Lightning Thunder kan. Macam lagu pula, macam lagu apa, Imagine Dragon kan, Lightning Thunder. So kita tengok kat bahagian muka Jolteon ni, muka dia memang betul-betul nampak EV lagi. Walaupun EV ni dah evolve jadi Jolteon, dia tetap nampak muka EV. Dia ibarat macam kacang tak lupakan kulit lah. Sebab telinga dia semua sama je macam EV kan. Muka dia, hidung dia semua lebih kurang sama macam EV. Sekat tambah-tambah sikit je. Dia punya main ni pun EV dia, bukan EV, Jolteon ni dia macam ada lecik lah. Macam, kau tahu tak macam kucing nak marah, nak ni kan, nak gaduh. Dia kan bulu dia terpacak-pacak macam tu kan. Macam ni lah ibaratnya. Cuma yang ni dia bukan kucing lah. Lepas tu type Jolteon ni, dia ni lah electric type Pokemon. Biasalah bila dah warna kuning macam ni, dah ada macam ni, confirm dia electric type. And yang Jolteon ni dia keluar time dekat Gen 1 yang Kanto region. Dia antara first evolution lah antara tiga tu, Flareon, Jolteon ni dan juga Vaporeon yang air tu. Lepas tu dekat dia punya kaki dia tak ada apa sangat, sekat lurus macam tu je, tegak macam tu je. And tapak kaki dia sekat ada paw macam tu je, ada yang bulat ni lah. Lepas tu belakang dia pun tak ada apa sangat detail, dia memang agak kurang gila lah dia punya yang kat Jolteon ni. Lepas tu bahagian ekor dia tak ada tau. Ni bukan ekor dia ni macam yang bulu dekat yang bahagian hujung tu lah. Kalau ekor mesti ada tambahan lain tau, yang ni tak ada. EV kan ada ekor yang besar tu kan, yang ni terus tak ada ekor dia. Macam EV yang ada ekor dia, Flareon ada ekor dia, yang Vaporeon ada ekor dia, Espion pun ada. Rasa macam semua ada kecuali yang ni je kot. Ni macam tak ada ekor kan, macam belakang dia tu macam tu je. Ni kalau tengok macam ayam boleh juga dia punya bulu ni kan. Lepas tu Pokédex entry yang Jolteon ni nombor dia 0135 135. And macam yang korang tahu, yang Jolteon ni dia berevolve daripada EV. Tapi EV tu dia bagi Thunderstone, so dia berevolve lah jadi yang Jolteon ni. And Jolteon ni dia weak, dia lemah dia dekat yang ground type Pokemon. Lepas tu yang Jolteon ni dia memang banyak gila keluar dekat yang anime tu, dekat movie pun ada juga keluar. Ash tak ada langsung, tak pernah tangkap langsung EV. Dia tak ada satu EV pun, EV ke Evolution pun memang satu pun dia tak ada. So inilah Pokemon first yang kita unboxing hari ni, Jolteon. So tak ada kat sini. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Sprigatito. Yang ni kira Pokemon latest lah, tapi tak latest juga sebab tahun depan ada rumus kata gen ke-10 nak keluar. So ni kira tak adalah latest, kira dah lambat dah juga. So ni nombor dia FS03, brand dia brand Takara Tomy. Lepas tu yang ni adalah Sprigatito. Sumpah comel, aku suka yang kucing ni. Tapi antara Sprigatito dengan Litten, aku lebih suka Litten lah, sebab yang tu fire type kot. Kucing dia lagi lawa kot daripada Sprigatito ni. So belakang dia tak ada apa sangat, setakat tulisan Japanese macam tu je. And tanpa buang masa kita buka dia. So ni Pokemon Sprigatito tu super comel, tapi mata dia tengah tengok ke tepi tau. So macam tak apa nak lawas sikit lah. Dia kalau mata dia dekat tengah tengok depan kan, super comel. Tapi ni pose pun pada aku bila boleh lah, cantik lah juga kan. Sprigatito ni nama Japanese dia Nahoja. Lepas tu kategori Sprigatito ni Grass Cat Pokemon. Kita dah ada yang Fire Cat Pokemon Litten tu. Sekarang Gen 9 kita dapat yang Grass Cat Pokemon. Maybe lepas ni kita akan dapat Water Cat Pokemon. Maybe Gen ke-11 kot. Harap sangat Gen ke-11 sebab 11 tu nombor aku. Harap sangat ada
water cat Pokemon maybe lah. Lepas tu kita tengok kat bahagian muka Sprigatito ni super comel. Yang ni macam bentuk daun ivy pun juga. Lepas tu mata dia warna purple-purple macam tu, memang kira matching lah dengan warna hijau ni kan. Lepas tu kat telinga dia warna hijau dia more lagi darker macam tu, lagi gelap kan. Lepas tu dekat dia punya whiskers ni, dia punya bulu-bulu misai pun kira cantik lah juga. Tapi kau tengok macam tajam pun ada juga yang whiskers, tapi sebenarnya tak tajam pun, dia lembut lah kan, bulu-bulu kucing kan. Lepas tu kat bahagian dada dia ada bulu-bulu ni juga, dia setakat warna sama dengan matching kat telinga atas ni. Macam aku cakap tadi, pose super cantik. Tapi kalau okey, dia punya paw bawah ni super cantik kan, nampak warna pink hijau memang super nampak cantik lah kan. Dia sama dengan dekat mata ni. Lepas tu ekor dia ni kalau ada belang-belang hijau pekat macam ni pun okey juga tau. Tapi yang ni kenapa ni? Dia bulu, dia bulu lah. Ingat kan macam tersalah cetak kan. So jadi macam cacat. Tapi maybe sebab untuk buat dia berdiri kot, nampak macam bulu dia kan. Lepas tu Sprigatito ni dia kuat dekat yang Gen 9, Gen ke 9 tu, dekat Paldeary Gen. Lepas tu Pokédex entry dia nombor dia 0906. Tapi Pokemon dari 1000 lebih, 1025 ke 1125 Pokemon. Itu pun tak termasuk dia punya variant tau, dengan dia punya original form ke apa benda tau, dengan Mega Evolve tak ada masuk pun. Lepas tu Evolution Sprigatito ni, dia ni stage 1 Sprigatito ni dia berevolve. Stage 2 jadi Floragato, kucing dia lagi besar, dia dah berdiri macam tu. And Floragato tu dia berevolve lagi sekali. Stage ketiga dia jadi Meowscarada, kucing dia lagi besar, lagi tinggi lah macam tu. Dia siap dia pakai macam mesh macam tu kan. Lepas tu Sprigatito ni dia weak dekat yang Fire type, Ice type, Poison type, Flying type dan juga Bug type Pokemon. Memang 5 type tu memang senang gila nak kalahkan Sprigatito ni. Dia ni starter gen ke 9 sama dengan Fuecoco dan juga yang Quaxly. Yang Fuecoco tu aku ada musim time 4 nombor 7 kot, 7 ke 8 macam tu lah. Kalau korang boleh tengok link dia dekat description. And yang Sprigatito ni dia ada kuat dekat yang anime Pokemon Journey, dia partner dengan yang Liko tu. Tapi yang Sprigatito tu dah evolve lah, sekarang dah jadi Meowscarada. Yelah dah nak tamat kucing tu confirm dah berevolve dekat yang final stage dia kan. Lepas tu yang best part dekat yang Pokemon Journey ni, Pokemon Scarlet Violet ni, dia ada keluarkan yang Paradox Pokemon. Aku dah juga beli yang Pokemon Tommy yang Paradox ni, tapi yang tu part akan datang lah, korang just perlu tunggu je lah, just wait and see. So inilah second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Sprigatito. Sumpah comel, miau. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Sprigatito dan juga Jolteon. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Sprigatito ni. Antara kucing dengan yang musang ni, aku akan pilih kucing dia lah, dia lagi comel kot. Tapi antara Sprigatito dengan yang Litten, aku akan pilih Litten. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni, and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk video baru. So kalau korang ada apa-apa idea atau apa aku unboxing, pasti korang just komen kat bawah. Lepas tu untuk korang boleh tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part nombor 10 ni, part nombor 10. Macam biasalah ada bunyi link tu semua kat description. So korang just perlu tekan je lah kat bawah tu. And aku dah juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link dia pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.